OEM punya kamera baik ke original? Wow. Korang tengok. Memang clear. Beza Advance punya kamera atau Alza, selalu dia punya kamera jadi kabur tau. Tak nampak originalnya. Macam mana kita boleh ganti tak? Jawapan dia, boleh ganti OEM. Ini yang original punya. Sekarang Abang Jason tunjuk tukar yang OEM nya. Paling murah pun dapat RM40 lah. Full HD lah. So yang jenis macam ni punya kamera lah. So jawapan dia pakai monitor player original tapi tukar kamera saja boleh tak? Jawapan dia boleh. Okey soket ni kita gunakan original balik. So kita tak potong apa-apa wire pun. Okey. Okey, sekarang kita tengok hasil dia. OEM punya kamera baik ke original? Korang tengok. Memang clear. Lagi clear pada original. Kalau korang Eza atau Advance, dia punya original reverse camera rosak, jangan tukar original. Baik tukar aftermarket punya, lagi elok.